Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod 27. Okey, aku nak tanya sikit pasal ceritanya aku dah okey dah. Ceritanya aku episod berapa? Episod 26. Yup. Macam ni. Set jam tu dah muncul. Aku nak macam nak tidur lah, nak ke sekolah. Jadi saya nak tanya ni, yang ada orang dia bagi aku ni dah buah kekuatan ice fruit ni. Dia water fruit. Dia dari versi aku nak balik C3 ni ya. Lepas tu dia bagi aku nak jawab terima kasih pun tak sempat sebab hotspot mati. Ya, hotspot tak mati. So saya pun tak tahu naik untuk nak macam mana. Saya pun tak tahu lah ni kena cakap terima kasih. Tapi saya tetap terima kasihnya pasal episod 2 tu. Dan saya jumpa ice fruit ni kat chest. Tapi salah aku dah masuk. Tapi ya tu. So aku jumpa ni. Siapa pula orang ni? But oh my god. No, I need go. Jangan nak bunuh aku ke? Kalau tak ya ni, tak nak ni ke? Gila weh. Tu budak fee tu kan. Bahaya weh, aku nak bayar. Atas kat ayat saya aku ni. Oh, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Asal aku tembak kat kasih badai. Allahu akbar. Ini. Bapak weh masih kat sana. Macam ni weh. Aku pergi tempat ni. Tak selamat tu. Tak selamat. Lebar aku masih tak cukup. Apa you buat ke situ lah? Kau tahu tak kenapa aku pinci budak sangat? Sebab dia pakai budak kungfu. Gerak sana, gerak sini, gerak sana. Aku nak senang pun tak sempat. Nyawa ingat sikit. Dia sedap macam nak lompat je. So nyawa dah naik. Nak lagi pun susah. Aku nak murah canan bagi ya wibu. Biar ya jadi tu nama ya. Lagi tolok apa janji pada aku pasal ya ni. Ya kalau aku makan budak aku ya okey je. Dah bagi nak faster grinding. Tu ni apa ya. Ya apa je buat kat situ. Ya ni kadang muncul lah lagi ni. What? Sorry. Aku tak nak apa terjadi pasal ni. Okey, dah ada jumpa macam biasa. Orang macam biasa. Saya nak ke atas. Panas. Supaya tak mampus. Kau tidak mati weh. Aku ni kena berasa yang pakai water kungfu. Yup, water kungfu ni. Dia kena macam ni. Kena pakai kosong hati. Lalu badannya semuanya hitamnya ada warna-warna lah. Warna-warna sikit. Saya memang tak puas hati pasal saya ni. Jadi ada ni sikit je. Alamak, lagi sekali. Sabar ya. Okey. Kalau tahu nak apa-apa. Okey, boleh lah ni. Kak Mahfud. Yang botak ni siapa pula ni? Tidak fruit. Ni kenapa tak pakai baju ni? Tongking. Tapi ego main je, bukan do. Ini macam mana ni? Boleh lah tu. Ni.
Kepala Papa, ya, Tiger Fruit, Water Kampu, ni, Rainbow Haki, ni, baik, tekan hitam, lemon, tu. Oh, it's not good. Okay, saya nak ni. Jom kita granny. Let's go, man. 12 seconds later. Okay, ni memang teruk aku kena eat ospot dah cakap semua player next level. Sekejap aku ada lagi, aku tak sedap pasti. Ni boleh lah. Tapi ni okey. Ni okey, boleh lah. Dan ni boleh lah. Cuma ni 14. Boleh lah. Ini tu boleh lah. Teruskan budak, teruskan. Oh shit, not good. I dare. Macam mana si ni? Nampak. Oh my god. Shallow full, boleh kampu. Ni. Ha, mampus ni sama aku ni. So, bos tu tak semua aku nak bunuh semua bos. Sebab, yelah, dalam cerita episod ni dalam game ni, dia takkan habis kau. Dia takkan habis. Dia akan terus sampai ke pulau terakhir. Betul, memang kena pergi ke pulau terakhir. Asyik. Oh, siap. Lupa ni. Oh, dan. Rasakan ni. Sedap. Sekejap ni. Macam ni. Macam mana ini? Ice 8. M1. Ini. God damn it. Dah. Aku baru nak travel terus ni. Macam mana saya tak punya ni? Apa cerita? Apa macam ni? No. It's okay. Kalau kamu nak play M1, mampus. Apa ni? So saya nak ke atas. Kita katakan Thunder God. Dan nak atas point. Lepas kita bunuh dua bos, terus kita sambung je grinding, okay? Sini kau tak nak, oh ya, sebenarnya saya nak naik isi ni lagi sekejap, biar lagi kuat. Biar OP. Sini kau tak nak, aku tak puas hati nak kau ni pasal lightning power tu. Ice versus lightning. Let's go. Kau punya je asyik wamba je. Kau tengok kau punya fruit tu, lightning fruit tu. Dah gue jadi lightning. Sebab apa? Wamba fruit. Ya macam elektrik ni lah. Tapi masalahnya bos-bos semua macam bagi itulah tu semua lah bos-bos yang fruit dah upgrade. Kecuali ini bos ini tak pernah upgrade. Sebab kenapa? Sebab ia akan jadi wamba selama nama dia Rumble Fruit Playboy. Kita kena mana attack. Nah, Ice Bird M1 Ice this and this. You no. Tidak kena ni. Nah, sekarang ni macam mana ini? Mana muka? Oh, tidak kena. Ice Bird M1 Ice this.
Nyawa aku gila. Siapa nak bagi dah Ice Age? Macam mana? Ya, kena lagi. Ice first. M1 and this. Mantap. Okay, kita berhasil. Sekarang ni, sekali lagi kita akan training macam biasa. Nanti dah saya lagi marah pasal tiger fruit tu. Dia dah bunuh aku tu. Tapi tak apalah dah. Jom kita buat. Let's go. Minutes later. Untuk dalam cerita ni. Ya. Kamera dah balik. Itu saja cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.